lagi dia buat. Oh, capek lagi. Ya Allah. Let's go to Thailand. So kali ni Trik suka nak share family trip kami ke Pak Bara dan juga Hat Nyai. Apa kita tukar duit dulu. Bak kata adik ipar, dekat sini adalah tempat yang paling murah kalau kita nak tukar duit Thailand. Sebab currency rate dia memang berbaloi. Memandangkan kami bawa kereta untuk masuk ke Thailand, so we have to do insurance for kereta dan semua orang lah. Kat sini rate dia memang berpatutan. So kalau korang nak tahu detail, korang boleh komen kat bawah. Kita orang masuk Thailand melalui border Sutun, bukan daripada border Bukit Kayu Hitam. So jalan kat sini memang kona-kona sikit lah. So korang yang mabuk-mabuk tu maybe macam makan pening lalat lah kot. Dekat border Sutun ni dia kecil. So kalau hari biasa mungkin tak ramai sangat orang, tapi kalau hari Minggu korang memang akan queue up sikit lah. Untuk border sini korang kena berhenti, parking dulu kereta and jalan kaki masuk and settlekan segala pasport and immigration korang lah. Untuk adik ipar dengan anak buah I, diorang memang orang Kedah. So diorang masuk just pakai border pass je. Tengok dia duduk melambai-lambai tu. Finally kita dah masuk daerah Satun, Thailand. Okay, first step kita akan ke The Rise by Langkaw. Cafe ni kalau korang nak tahu cantik sangat tau. So dia ada banyak sangat pot OOTD. So korang-korang yang suka sangat bergambar, memang bagus lah main sini. Makanan dia pun sedap tau. Korang tengok tu, dia ada tasik lah, lepas tu ada buai-buai macam ni. Kita orang memang akan main lah for sure lah, masing-masing duduk posing. Okay, yang paling best dekat sini, sementara korang tunggu makanan sampai tu, korang boleh bawa anak-anak korang pergi main dekat macam game arcade dia lah. Tapi kat sini korang kena isi duit lah untuk permainan tu bergerak. But it's still fun, isn't it, for the kids while waiting for the food. Macam yang saya cakap tadi lah, kat sini memang terlalu banyak pot OOTD. Tengok dia siap ada alamak, lupalah pula tuk-tuk. Tuk-tuk siap ada tuk-tuk lagi untuk korang posing-posing tau. Siap ada buai sekali kalau korang nak baring kalau tunggu makanan lambat sampai. Macam kita orang, sebab kita orang main terjaja kat sini, better make a reservation first kalau korang nak datang sini, untuk elakkan daripada ramai orang yang tunggu makanan yang lama. Ok, jom cuci mata tengok makanan yang kita orang order. Memang semua sedap-sedap. Ok, highly recommended untuk datang sini and makan makanan Thailand dorang. Okay, perut pun dah kenyang. So jom kita check into our first place dekat Bara Budget Sutun. Hotel ni kalau korang nak tahu, nama je budget, tapi dia punya interior memang sangat-sangat gempak tau. Dia punya konsep ni ala-ala macam Mediterranean punya lah style, macam Moroccan punya style lah. Design dia arch gitu. Lepas tu memang sangat-sangat relaxing lah. The best place untuk stay kalau korang datang satu ni. Toilet dia memang sangat bersih, macam 5 star punya hotel, 4 star lah. Lepas tu dia ada free flow makanan juga, and ada Nescafe punya machine. Paling best ada swimming pool. Okay, korang rasa hotel budget ada swimming pool, memang kelas tau. Kita orang keluar-keluar bilik je memang terus terjun kolam. Memang best. Kolam depan bilik. So tapi kalau korang ada anak-anak kecil tu extra careful lah ya. Takut dia orang terjun sendiri pula. Tak pasal-pasal je. Tengok my son, happy betul dia dapat main air. Anak buah I pula, mantu air, memang tak cerita lah. Alright, malam pun menjelma, perut pun dah lapar setelah main air. So kita orang decide untuk jalan-jalan dia punya night market.
dekat tepi laut. Kat sini macam-macam makanan ada. Korang pilih je. Daerah satu ni ramai Muslim, so korang tak payah risaulah halal ke tak. Memang kebanyakannya halal. Okay, korang pilih je korang nak makan apa. Macam-macam ada. Benda yang paling wajib korang beli kalau pergi night market Krabi pula, sorry night market Thailand adalah aiskrim kelapa. Ini kalau korang tak makan tak sah weh. Sedap dalam murah. Ini boleh kongsi 2-3 orang. Kau tengok dia letak tu macam apa. Memang berbaloi beli. Memang sedap. Panas-panas kena aiskrim kelapa ni. Layan. Okey, kita orang decide nak lepak je tepi pantai ni, bentang tikar, lepas tu makan je potluck. Senang, settle, tak payah nak bawa balik bilik lah kan. Kita santai-santai je tepi laut, makan apa yang kita dah beli tadi. Kok-kok lah kalau tak cukup lapar lagi, senang, boleh patah balik. Pergi je balik night market tu. Pilih lah, tengok anak I sedap betul dia dapat jagung. Masa ni dia baru 6 bulan, baru boleh makan. Macam tu lah, excited lebih. Okay, settle berpiknik, kita orang pun apa lagi move on to 7E lah kan. 7E Thailand ni memang popular lah, and tempat yang paling wajib korang singgah untuk beli stok-stok makanan untuk bawa balik hotel kan. Macam susu Meiji, apa lagi, burger sipi, macam-macam lah. Ni tengok anak buah saya ni duk pau bapak dia Kinder Bueno. Yang Lut ni nasib baik lah, kecil lagi, kau tak tahu apalah yang dia minta ni. Tapi masa kita orang pergi ni, yang dekat 7E ni banyak stok tak ada. Burger CP pun dah tak ada stok. So nak tak nak kita orang belilah pancake. Pancake ni memang wajib lah, dengan teh obeng. Okay, the next day kita orang nak jalan-jalan cari makan, cafe hunting. But sebelum tu, pagi-pagi tu kita orang dah diduga tayar pula lah. Bocor ke pancit ke tak ingat lah. So nak tak nak kenalah buka. Nasib baik lah ada kedai yang buka. So adik ipar pergi bawa tayar, pergi pam and then pasang balik. Dan kita orang bolehlah teruskan perjalanan. Misi mencari ladang bunga matahari. Tapi masa ni bukan musim dia, so kita orang jalan-jalan je lah kat sini untuk OOTD. Nasib baiklah pot dia cantik. Tapi memang nice kat sini tau. Tenang je. Masa kita orang pergi, time ni tengah berkempen Thailand untuk diorang punya election lah. Nak dijadikan cerita, orang tu boleh cakap muka ayah kita sama pula dengan salah seorang calon yang berkempen tu yang dia duduk nak tangkap gambar dengan ayah kita tu. Kelakar betul lah. Tapi kat sini memang sangat-sangat cantik. Air dia super jernih. Tengok belakang tu, tengok. Okay, abaikanlah adik I yang melayan perasaan dia macam ala-ala konon-konon Titanic tu. Anak I pula lelap dalam kereta. Memandangkan kita dah berpanas-panas tadi kan, so kita nak pergi berhuha-huha minum air sejuk-sejuk. So kita orang pun pergi ke next pit stop kita orang, the Orange Cafe. By the way, cafe ni sangat-sangat lah orang kata autentik. Cantik lah, memang hipster punya style. Korang wajib pergi. Untuk makanan kita orang tak berapa nak sure sangat lah, tapi kalau macam fried fries tu boleh je kalau korang nak order. But the air dia, drinks dia memang best. Interior dia memang sangat-sangat cantik. Untuk menu dia, dia lebih kepada macam dessert lah. Macam ada croissant, macam fries, macam tu lah. Dia bukanlah heavy punya, orang kata heavy punya makanan. But the drinks highly recommended untuk korang order. Memang best, especially the fruits punya drinks lah. Kat
Kat sini sangat-sangat kids friendly, cuma korang kena extra careful lah. Dia ada macam pools yang korang boleh chill-chill, lepak-lepak, and boleh juga nak bagi ikan makan tau. So memang sangat-sangat sesuai untuk family oriented punya travel lah. Nampak tak anak buah dia bagi ikan makan dengan my mums. Memang best lah. Cumanya kalau cuaca panas tu macam terik sikit lah. Tapi for the sake of gambar yang cantik, video yang cantik, kita berpanas je lah kan. Tapi jangan risau. Korang jangan risau. Kat sini dia punya tempat duduk untuk korang chill-chill, rehat-rehat. Dia ada banyak space lah. Ada yang ada tempat teduh, and ada juga yang tempat open space yang macam dekat sini. Macam kita orang pilih yang tempat yang teduh ni lah. So panas kan, so kita chill-chill, lepak-lepak dulu. Air dia memang best tau. Korang kena try. Memang kena try. Kita orang sampai pindah randah tau. Ni kita orang pindah dekat main counter dia, sebabnya macam panas sangat kat sana kan. Okay, awal-awal tadi kan I ada mention dia ada banyak tempat duduk korang boleh stay kan. Okay, kat sini macam belah belakang dia sikit, kalau korang berjalan sikit, dia ada hut yang korang boleh stay. Contoh macam ni, dia ada gazebo yang korang 2 tingkat, korang boleh naik atas. Macam tu lah. Dia ada banyak space. So jangan risau, dia boleh accommodate macam a lot of people in one time. Kalau malam rasanya maybe lagi cantik, sebab dia macam ada lampu-lampu gantung tu kan. Lepas tu boleh stay macam chill-chill kat sini. Memang nice. Sangat-sangat romantic I think kalau you guys datang malam. Siang dia macam panas sikit lah. Untuk port OOTD pula, dia ada banyak macam sculpture macam ni. Dia ada stairways to heaven kononnya. Korang boleh naik untuk OOTD, tangkap gambar cantik-cantik kan. Siapa yang jenis suka OOT tu, boleh lah. Kat sini banyak sangat port. Lagi satu, belah kanan of this cafe, dia ada macam ladang bunga matahari tau. Sangat-sangat cantik. Masa yang first tadi kan kita orang tak dapat tengok bunga matahari kan. Thankfully dekat cafe ni ada bunga matahari yang mekar. Sangat-sangat cantik. So terubat jugalah hati kita orang untuk tengok ladang bunga matahari. Sangat-sangat nice. Korang boleh walk through. Dia ada sampai kat belah-belah belakang tu, korang boleh jalan. Memang besar jugalah kawasan dia. So this is a place yang highly recommended to go. Okay, next we are going to have our lunch. Actually lebih kepada lunchnya lah. Kita akan ke Papaya. Kat sini memang seafood dia awesome. Plus dia tepi laut. Dia punya restoran ni memang dah dekat dah kalau nak pergi ke Jetty untuk ke Pak Bara. Kat sini vibe dia memang nice. Cozy. Dia ada juga bilik yang berhawa dingin pada siapa yang macam nak sejuk lah kat dalam ni. Tapi yang better lah kita duduk dekat luar kan. So kita dapat rasa angin-angin pantai tu. So sementara korang tunggu order makanan korang sampai, korang boleh turun dulu kat bawah, and anak-anak boleh main pasir-pasir, boleh main kat pantai tu and tengok view-view pantai. Memang best restoran ni. Harga pun berbaloi. Sangat puas hati lah. Tengok anak I excited betul. Dia first time dapat pijak pasir pantai. Masa ni dia baru 6 bulan. So memang heaven lah dapat pijak pasir tu. And this is my anak buah. Rambut dia tu memang rare lah. Tak payah cakap lah.
Alright, makanan pun dah sampai. Korang tengoklah lauk-lauk dia memang superb, mengancam. But this time kali ni mak kita orang teringin nak rasa belangkas. Kita orang order belangkas. Lepas tu dia ikut selera masing-masing lah. Ada orang macam tak boleh nak terima kan. Dia macam once in a lifetime korang kena try makan belangkas ni. Bagi I sedap lah. Okay, lepas kita orang dinner tu, kita orang balik hotel, terus terjun balik dalam kolam mandi. Memang best. So stay tune, kita akan continue the next day. A little bit teaser untuk next video part 2. Okay, jangan lupa subscribe, like and comment.